So saya bertemu bersama dengan Nafisa. Di tempat yang sama, tudung yang sama, baju yang sama. Okay, kau ada tengok kan konten video saya panjang tu yang saya cakap baik. Sebab ada ibu saya kacau juga. Aku ingat dia, aku kan marah ke apa kan masuk dalam gini ke. Tak nak sebut banyak. Lah saya cuci. Astaghfirullahalazim. Tak nak main. Nafisa aku ni kan ada warna pink kat dalam. Tak ada pun. Kat dalam. Nak pakai. Dia dah ambil tak? Tak payah. Ha? Tak nak. Nanti Pak Mak marah. By the way, kau nak tahu siapa yang datang? Iaitu Tok Mak. Tok Abah Tok Abah dengan Tok Mak. Tok Mak dengan Tok Abah dah pisah. Guys, kau setuju tak kalau saya buat Q&A? Korang nak tanya kenapa sebab orang kontennya banyak like, banyak subscriber, banyak komen. Saya ni buat konten kadang ramai, kadang tak. Tak nak. Tok! Tengok nak pisah ni. Rasa gembira pusing-pusing. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Jadi Spiderman pula ni. Tengok ni kecil ni. Spiderman kecil ni. Tengok ni. TV buka tak ada orang tengok. Ni pelakon budak ni. Dia tengok sangat. Selawat kanak-kanak lah. Banyak lah kau punya cerita ni. Cerita saya tak tengok Ali Impact pun tak boleh. Kau nak tahu tak? Benci pula aku. Aku nak tahu cerita aku. Sepanjang masa tak boleh. Buat macam ni. Dia buat macam ni. Nah ni. Tak cicak ada tu tak nak buat lah. Bosan lah buat apa Mamai. Apa ni? Tak apalah guys, bye. Tak tahu nak cakap apa lah. Saya buat pun saya saja. Bosan. Bye. Ya. Ni budak ni. Kepuk harum semerbak bunga melati. Jauh di mata, dekat di hati. Ketipak-ketipung sayang, baju raya dah beli. Alah, suara aku tak sedap langsung. Saya ada masuk nasyid. Tengok ni. Tengok Acu dulu tengok. Okey, kan saya ada buat konten kan yang ni. Walik nak Dewi boleh. Masuk kat belakang ni kan. Boleh kan kan ada lagu ada berondong tua. Masuk kan saya nak ambil buah kelapa kat situ kan. Buah kelapa kayak gitu. Kat belakang ni takut. Takut. Tak nak buat konten dah. Aku pernah buat konten kat sini lagi. Dah aku buat juga tadi. Gimana juga? Okay, bye. Sakit tak? Sakit. Tengok bekas lah tu. Sakit tak? Tak nak main dah. Harum sama. Saya ada masuk nasyid. Nasyid nanti hari apa lah. Saya ada pergi Pengkala Kubur sebab kan kau ada tengok tak penari yang saya up status dekat siaran dengan ni kan. Saya diterima. Masa tu saya pergi ke SMK baru. Mana? Buka. Tak ada. Dekat ni kan. Apa? Dekat SMK Waka Baru. Saya tak siapa ajar yang tu dah besar? Buat lah. Bekal kotor, bekal tak cicak kau ambil pula. Dah dekat situ. Lipan lalu semalam. Letak kat lidah. Tak payahlah. Memang nak kena potong lah dia punya lidah ni. Aku cubit tak? Okay. Bye guys. Nanti saya cerita pula. Besoknya. Cubit. Lagi? Ya ke?